Tiga cara untuk kita masuk syurga tanpa melakukan apa-apa ibadah. Uish, betul ke Ustaz? Boleh masuk syurga tanpa buat apa-apa ibadah? Share dulu video ni, repost video ni, copy link, bagi kepada semua umat Islam yang berada di dunia ni, bagi kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Laju je hampa nak tahu kan? Nak masuk syurga tanpa buat ibadah. Malasnya kita ni. Allahu Akbar. Teruknya kita ni nak masuk syurga tapi tak mau buat ibadah. Mana ada cara nak masuk syurga tanpa ibadah? Pilah cari dekat mana pun. Takkan ada cara untuk kita nak masuk syurga tanpa ibadah. Nak masuk syurga tu bukan senang, tapi tak mustahil kita boleh masuk ke dalam syurga. Ada 3 perkara yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga dengan mudah. Pertama sekali, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah solat kita yang terutamanya. Orang yang menjaga solat adalah mereka yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, solat yang bagaimana? Solat yang berkualiti, yang khusyuk. Yang kedua, jaga lidah. Orang yang menjaga lidah adalah mereka yang akan diberikan peluang untuk masuk ke dalam syurga. Nabi SAW pesan, mereka yang menjamin untukku menjaga di antara 2 rahang dan di antara 2 kaki, maka aku akan menjamin mereka syurga. Yang ketiga, nak kena jaga hubungan baik dengan manusia. Hablum minan nas. Tadi kita dah sebut dah hablum minallah. Hablum minan nas pun nak kena jaga. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita sekiranya kita buat baik kepada orang lain. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami daripada lubang dan kawah api neraka-Mu. Ya Allah. Ramai-ramai yang tengah tengok video saya ni, komen amin. Boleh tak kita ramai-ramai komen amin? Ya Rabbal Alamin. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah dah duk cari nak masuk syurga tanpa ibadah. Tak ada cara nak masuk syurga. Kena taat kepada perintah Allah. Mu'allim Muda Anas, sebarkan ilmu, semoga bermanfaat.